Umi dan Abi. Hari ni kakak berdua dengan Umi saja. Kita pergi alam mana? Kakak nampak tu kakak? Umi berdua. Abi ada event kat pejabat dia. Kakak dengan Umi kita orang masa bersama, okey? Nak buat kakak puas-puas tengok tu kakak. Kakak. Okey, tengok kakak pula, okey? Kakak. Kakak dah kata lah hari ni nak main macam-macam mainan. Kita layankan janji seronok. Kakak dapat main kat sini je, kakak dah seronok. Kakak seronok tak? Si comel Umi Abi ni. Tak kena. Bam. Comel dia. Kakak. Kau tidur? Anak Umi tidur lah. Macam mana ni kawan-kawan? Tidurlah dia. Oh, ngantuknya. Bye-bye. Bye-bye. Sempat dia. Hey. Hati-hati tak kepala. Roh. Pandailah dia. Kita sambung sekejap lagi, okey? Kita sambung semula. Tadi kakak main mainan yang pertama. Yang ini kakak buat apa pula kakak? Satu yang sama yang kedua. Ni kakak main lukis-lukis macam biasalah. Lukis ni 2 gambar, satu pom-pom puri, satu lagi kuromi. Okay, kita tengok dulu lagi hasil kakak. Hari ni Umi berdua je dia tengok kakak. Tengok sini sayang. Kakak. Tengok sini. Comel dia. Sekejap lagi kita tengok hasilnya, okey? Okay guys, kita sambung dulu. Kita tengah puri nak tengok kat sini. Siap kau. Papa. Tara. Cantik tak kakak buat? Pom puri kakak chef. Macam ni sama tak? Macam chef Adawiyah. Sama. Okey, yang itu yang gambar pertama. Sekarang ni kakak kena buat gambar yang kedua. Kuromi. Yang ni dia punya sikit. Biar dulu ibu tu kan. Kuromi, okey? Kita tengok kakak buat kuromi. Sekejap lagi kita sambung tengok kakak punya macam mana pula, okey? Okey, kakak dah sambung. Kakak nak buat yang nombor 2 punya. Kuromi. Tadi pom-pom purin kan? Ni kuromi pula. Mesti kawan-kawan tak sabar nak tengok macam mana hasilnya kan? Kakak dah pandai dah. Tengok dia punya super apa? Melodi. Melodi ya kakak Yang kuromi. Tak, subang. Yes. Okey, kejap lagi kita tengokkan hasilnya, okey? Umi buat apa? Umi buat monster. Kenapa pula kata kuromi ni monster? Salah. Yes. Oh. Oh. Okey.
Sambung lagi, sambung Sambung lagi. lagi kejap. Kejap Umi betulkan di sini dulu. Okey. Okey, buat cepat. Kakak punya kuromi. Kakak ni berbakat untuk mewarna. Pandailah kakak. Saya chef. Chef. Saya masak. Saya masak kuih. Masak kuih apa? Pancake. Pandai. Tadi saya masak kuih buah-buah, sekarang masak Kuih melodi. kuih Kuih. kuromi. Oh, okey, kuromi. Salaplah melodi kuromi. Saya tengah masak. Ya. Tapi yang papa putih itu tengah open. Tengah apa? Tengah open. Open apa? Open. Tengah masak. Tengah open. Ya, tengah masak lah. Pompom purin kakak tu Open. situ. Dekat dalam oven. Tengah masak pompom purin. Wow. Kakak pandai cakap open kan? Open. Oven. Open. Okey, sekejap lagi kita tengok kakak punya hasil, okey? Sambung semula. Okey, ni kakak punya hasil. Lagi satu je tinggal. Tangan dia. Yang pompom purin tu dah siap bakar. Tengok cantik tak pompom purin kakak? Cantik. Yang kuromi ni warna-warni daripada kakak Wia. Kakak. Sayang dia comelnya. Geramnya Umi. Oh no, tak apa. Okey, dah siap. Tak apa, tak payah. Okey dah. Tak apa dah. Okey, ni kita nak suruh bakar. Biar dulu. Sekejap lagi kakak nak main tu pasir dengan pancing ikan. Kakak, kita pergi pancing ikan dulu lah. Pancing ikan dulu boleh? Tunggu sekejap. Kita sambung semula. Kakak tak jadi main pancing dulu. Kakak ajak main pasir. Cepat kakak. Cepat. Keluarkan harta karun semua. Jangan buang-buang. Kita terkena orang. Hati-hati. Kakak. Kakak manja. Kakak tengok sini. Kakak. Comel lah dia. Kita main ni pasir ni. Macam-macam boleh main. Kita boleh korek-korek kan. Jangan kotor-kotor. Siput sedut tu bukan siput sedut. Tu cekerang je. Tak apa, kita boleh pusing-pusing dia. Pusing-pusing sampaikan dia naik turun lah. Oh, jatuh kau. Okey. Kita sambung semula, okey? Kita jumpa yang ni dua. Kembar. Kembar warna apa tu? Merah dan kuning. Merah ke orange? Merah. Orange. Merah. Orange. Merah. Merah macam tu. Merah macam ni. Tengok ni. Ni merah. Tu orange. Sama je lah. Oh, sama je. Yang lain akan cari apa lagi? Harta karun apa? Harta karun apa lagi akan cari? Ini udah cobot. Cobot? Bukan cobot, cabut. Tengok tu. Indonesia. Aku punya cabut dah. Kakak. Kakak, jom kakak. Kita pergi main tu pancing. Yang biru. Warna biru. Wow, warna 3. Kita jumpa yang warna biru. Warna biru Kakak pakai topi snow. Tengok tu. Walau dalam mall je nak pakai topi snow ke main. Okey. Kakak dah siap nak pergi pancing pula. Tadi dah main pasir, pancing. Dapat ikan apa tu? Sangkut. Sangkut. Macam mana boleh sangkut? Itu orang kata bapak borek, anak rintik. Anak pun suka mancing macam bapak dia. Kakak dapat ikan apa? Tahu dia dapat lagi. Umi tak sabar Umi terus tanya dapat ikan apa Kakak kan? Kakak dapat ikan apa lah tu?
Tak apa kak. Pelan-pelan kak. InsyaAllah ada kak. Macam-macam ikan ada. Oh, dah dapat dah. Oh, dapat apa tu? Ketak. Dapat ketam ke? Tu udang. Jam. Udang oh. Lobster. Lobster Tak. Kita pancing tak. Sebentar. Kakak tengah sibuk memancing. Ha, habis dia jatuhkan apa tu? Jatuhkan apa tu? Apa nama tu? Okey. Kakak tengah mancing. Oh, hati-hati. Udang. Oh, bapaknya style. Abi dia punya style. Okey, anak pancing. Dapat ikan apa tu? Belum dapat lagi. Belum dapat lagi Okey, saya tunggu. Apa yang dapat ni? Tak sabarnya. Kita boleh masak kat rumah. Boleh masak. Kakak yang masak tau, bukan Umi. Masak special ke? Oh, dapat apa tu? Ikan apa tu? Ikan bawal lah kakak. Bawal pun bawal lah. Udang lagi. Wah, ni kakak tak rekod, kakak tak kumpau kawan-kawan. Kakak tak kumpau. Kakak dapat ikan dengan udang. Dapat lagi. Terror lah kakak. Sampai berapa minit dapat lagi. Wah, baguslah kakak. Mungkin belajar, selalu belajar dengan kakak ni cara nak pancing. Ni kolam apa ni kakak? Kak, ni kolam apa? Kak? Kakak pancing kat kolam air masin ke kolam biasa? Air masin. Kakak sensing tangan. Sama semula ke? Kakak sama semula kakak masih lagi aktif tengok dia ni pancing tu. Oh, kemain lagi dia pancing. Tak bergerak ikan-ikan tu kakak. Kakak jalankan dia sayang. Ada apa? Buaya. Buaya kali hijau terbalik tu. Lepas ni kita nak pergi mana pula? Ha? La ilaha illallah nak aku ni. Hai subhanallah. Hasil tangkapan ikan kakak tau. Kakak tengok dia pancing, dia berusaha pancing untuk apa? La ilaha illallah, dia golikkan pancing dia tu. Subhanallah, baju dah berlecak tu, dah berkicap dah cepat. Dah habis masa lepas ni cepat. Dah lama dah. Dah hasil tangkapan dia. Nanti kita balik. Ada ikan buntal lah, ikan mata besar semua ada. Ada udang, red lobster lah, macam-macam ada, ikan panjang, ikan kuning semua ada tu untuk kakak. Kakak cepat kakak, jom. Dah bermasa dah sayang. Ni game yang keempat, mainan yang keempat. Tadi kakak lukis, lepas tu main pasir, lepas tu main pancing. Ni main magnet. Tengok tu anak tu, Allah. Oh, jatuh orang pandainya. Kakak senyum sikit sayang, kakak. Kakak. Wih, patah. Patah mana sayang? Patah mana? Tak apa. Boleh sambung semula sayang. Macam sikit ni. Tak besar dah nak umi semua. Sayang dia. Wah, yang 100 juta. Kita buat sampai 100 tu. Tak boleh tinggi-tinggi, dia jatuh nanti orang marah, okey? Sampai atas ni. Wow, tingginya. Comelnya dia, kakak. I love you. Macam-macam mainan dah kakak. Daripada pukul berapa tadi kita kat sini.